mereka. Jago Pantai Timur sedia untuk pertempuran sengit. Perlawanan sumbangsi 24 Februari 9 malam. Semangat kita, berjuang kita demi liga kita. Kesemua perlawanan dalam HD hanya di Astro. Premier League menantikan pesta gol apabila Leicester menentang Arsenal. Diikuti pertemuan antara Bournemouth dan City serta pertembungan hangat London Derby. Setiap perlawanan jadi penentu. Inilah masa membuktikan kehebatan Premier League secara langsung dalam 4K HDR hanya di Astro. Terima kasih. Puan, jangan lupa cakap Wi-Fi kencang. Wi-Fi kencang? Ini dekat Sin 1 ke? Oh, nak buat live stream lah. Sini ada Wi-Fi kencang tak? Oh. Anyo? Ada rahsia apa dalam ni? Wi-Fi kencang? Kencangnya! iPhone boleh lah! Wi-Fi kencang! Bestnya kalau macam ni hari-hari. Nasib baik dah install Wi-Fi kencang. Malaysian pride burns bright on demand. With the legend who made sporting history. Mau tinggalkan di badminton bukan senang. Pursued their dreams fearlessly. And took their ambition to the world stage. Cheer our Malaysian heroes on Ultrabox. Switch now. One Bantamweight Championship of the World! Oh, big shot! Lineker's in trouble against the fence! His cup has been shattered. This fight has been declared a no contest. With a score to settle, Bricio Andrade and John Lineker. 1. Fight Night, live on Astro Supersport 2 and the Astro Go app. Keagungan bola sepak Malaysia kini lebih menyerah dengan Astro Sports Pack. Perlawanan sumbangsi membuka tirai. Harimau Selatan juara terbilang bertembung jago Pantai Timur Terengganu. Semangat membara Liga Super, memperkukuh legasi, menyatukan seluruh peminat bola sepak negara. Hangatkan pengalaman Sports Pack dengan pertembungan sengit gegasi Piala FA. Hanya yang terhebat bakal menjulang takhta. Semangat penuh gilang gemilang. Piala Malaysia berjuang memburu kemegahan. Semangat kita, berjuang kita demi liga kita. Hanya di Astro. Kehangatan liga kini semakin terasa. Pelanggan Astro boleh memenangi tiket percuma perlawanan Malaysian Football League di aplikasi My Astro menerusi Astro Rewards. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi dari Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Perlawanan saingan Liga Super bagi musim baru 2022 di antara pasukan JDT menentang pasukan Penang sudah pun semakin dekat untuk kita menyaksikan sepak mula itu dilakukan nanti. Pasukan JDT
Sebuah pasukan yang sudah pun memiliki reputasi mereka yang tersendiri. Mereka adalah jago bola sepak negara buat masa ini. 8 kali muncul juara Liga Super secara berturut-turut. Itu merupakan satu hakikat yang perlu dihormati dan perlu digeruni oleh pasukan pencabar bila menentang